Korang rasa korang dah cukup berani? Sanggup tak korang berdiri di antara sempadan dunia manusia dengan alam gaib demi memburu makhluk yang paling korang takuti? Kalau korang bosan dengan cerita hantu yang asyik kejar orang je, korang kena tengok filem ni. Mikael, Pemburu Dua Alam. Ni bukan hantu buru kita, tapi kita buru hantu. So cerita dia fokus pada watak Mikael. Dia ni bukan calang-calang orang. Mikael dikurniakan anugerah, boleh dikira macam sumpah hari, di mana dia boleh nampak, masuk dan berinteraksi dengan makhluk dari dimensi lain, gaib. Tugas dia menjaga batas supaya makhluk-makhluk ni tak melepas sempadan jahanamkan dunia manusia. Tapi konflik jadi makin gila bila satu kuasa gelap purba yang dah lama terkurung tiba-tiba terlepas sebab ketamak manusia yang pergi langgar perjanjian antara dua alam ni. Jiwa manusia mula menjadi galang gantinya dan Mikael terpaksa turun padang. Sumpah, world building dalam filem ni buat aku rasa macam tengok gabungan Constantine versi tempatan dengan elemen mistik Melayu yang sangat pekat. Apa yang buatkan filem ni lagi menarik, yang membuatkan korang berbaloi untuk tengok CGI dan visual dia. Sinematografi gaib dalam filem ni nampak hidup dan seram, penuh dengan estetika yang gelap. Rekaan makhluk-makhluk mistik dia bukan setakat guna makeup biasa, tapi nampak real dan menyeramkan. Dua, babak aksi dan lawan Mikael bukan setakat baca jampi, tapi ada aksi pertarungan dengan elemen magis purba. Kunan watak utama dia tu Remy is screen presence killer. Orang akan rasa berdebar setiap kali dia korbankan tenaga batin dia demi nak tumpaskan puak iblis tu. Vibe dia memang intens daripada awal sampai akhir. So mampukah Mikael tutup semula pintu gerbang tu, pintu dua alam, sebelum seluruh dunia dikuasai oleh kegelapan? Dia sendiri yang terperangkap dalam dunia kegelapan selamanya. Korang kena cari jawapannya sendiri. So untuk korang yang dah tengok filem ni, cuba korang komen apa pendapat korang dan macam mana lakonan Remy Ishak. Untuk korang yang peminat pada filem-filem thriller, psikologi, crime, janganlah lupa untuk follow Aisyah Hassan untuk filem-filem yang lagi menarik. Bye korang.